Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur Aini Kiri Live. Kawan-kawan, panas-panas ni sebenarnya. Kak Nur, sebab kat dalam tak nampak sangat kan. Kak Nur buat kuih gunting. Ini kali yang kedua lah. Jadi keseluruhannya Kak Nur buat sekarang 2,5 kilo. Sebab ini favorite cucu Kak Nur. Cucu Kak Nur tu yang rangup-rangup ni memang dia suka. Dia boleh pegang satu balang tu tanpa dia kongsi dengan orang. Jadi bila nenek ni bab cucu-cucu ni, biasalah kan, kita akan buat apa yang kegemaran. Apalagi cucu kan. Cucu Kak Nur yang girl tu memang dia bab yang rangup-rangup, bagi kat dia. Dah dapat kat dia, jangan harap lagi orang lain boleh. Dia akan pegang terus. Silap hari bulan dia bawa balik balang tu. Okay. Bercerita tentang nenek kan. Kak Nur setelah jadi nenek ni, itulah momen-momen kita membina, memberi sesuatu yang terbaik lah untuk cucu. Nama pun nenek kan, bila dah jadi nenek ni, anak dengan anak kita tegas, tapi dengan cucu alah lemah lebih daripada biskut kan kawan. Marah tapi tak jadi marah. Buat salah apa pun tak apa, nanti nenek buatkan. Gitulah nenek kan. Macam itulah kenangan Kak Nur dengan nenek. Kak Nur bukan nak cerita, memang agak sedih lah cerita zaman Kak Nur. Kak Nur dulu, kalau kami orang asli ada majlis tau, ada macam raya juga, itu dipanggil raya moyang. Nenek antara orang penting lah ketika itu. Okey, zaman nenek tu lah. Dia agak pandai kan, nenek Kak Nur kan kira sebagai pengamal perubatan. Jadi dia sentiasa terlibat lah dengan upacara-upacara begitu. Okay. Ni kawan-kawan dah tahu kan, resepinya jatuh. Okay, sambil-sambil kita gunting tu Kak Nur bercerita. Kalau zaman Kak Nur dulu, Kak Nur bukanlah orang keluarga yang sangat-sangat susah kan kawan. Okay. Tapi alhamdulillah, duduk dengan nenek itu makanlah kita kan, makan apa yang ada, yang selalu Kak Nur cerita. Okay. Nenek Kak Nur ni wanita yang terlalu hebat lah bagi Kak Nur. Sebabnya nenek tu, Kak Nur membesar dengan nenek selepas ibu meninggal kan. Ayah dia, yalah, orang ada kesedihan dia sendiri. Okay. Kak Nur duduk dengan nenek sebab sekolah kebetulan dekat dengan kampung nenek, lebih dekat, boleh jalan kaki saja. Walaupun kita jarak jalan tu lebih kurang, kalau tak salah Kak Nur 3 km atau 4 km dari rumah Kak Nur lah sekolah tu. Tapi berjalan ramai-ramai ni kita tak terasa. Okay. Bila perayaan, ada satu benda yang orang kata menyentuh hati Kak Nur lah tentang nenek ni. Keluarga kami jarang lah untuk merayakan, tapi nenek akan buat upacara untuk masak-masak untuk roh-roh orang-orang yang meninggal tu. Dia sembahyang untuk orang meninggal tu. Ada makanan yang simple. Okay. Ayam kami bela sendiri kan, nenek bela. Jadi ada, itulah ayam yang setahun sekali kami makan. Okay. Bela ayam tu lebih kepada duit, bukan untuk makan. Jadi bila ada perayaan, hari penting, ada tetamu datang, baru nenek akan ambil seekor sembelih atau 2 ekor sembelih. Macam itulah. Makan, masak. Kari selalunya, tak ada masak lain, kari selalunya. Jadi bila dah buat macam tu kan, benda pertama, baju baru memang tak ada. Kak Nur dapat baju baru ketika pakcik yang belikan Kak Nur. 3 pasang baju tu dah bertahun-tahun Kak Nur pakai. Macam tu lah. Okay. Kadang-kadang bila ada orang bandel datang, Kak Nur beli yang tu, dan itulah yang Kak Nur pakai untuk hari raya. Tapi satu pesan nenek Kak Nur, jangan pergi rumah orang. Tu. Jangan pergi rumah orang sebab rumah kita tak ada apa-apa. Nanti orang datang rumah kita tak ada apa-apa. Okay? Jangan pergi rumah orang. Kak Nur tak pernah pergi rumah saudara mara. Walaupun ada sepupu nenek ke apa ke kan, tak ada, Kak Nur takkan datang. Kecuali nenek tu akan datang betul-betul kalau adik dia datang lah, suruh datang, nenek akan datang. Memang nenek masak tu, seekor ayam tu, separuh dibawa ke tempat sembahyang, separuh lagi tinggal kat rumah untuk Kak Nur makan lah dengan adik. Okay. Macam tu lah. Sebab
Kak Noh orang susah, jadi nenek tak bagi Kak Noh merayap pergi rumah orang makan. Nenek kata jangan pergi ngending rumah orang makan. Jadi Kak Noh tak pernah, daripada umur Kak Noh selepas arwah mak tak ada, sampai Kak Noh ada dah umur 10-11 tahun, 12 tahun macam tu, setiap kali ada perayaan hari buyang, Kak Noh tak pernah pergi rumah orang. Walaupun rumah kawan-kawan, Kak Noh tak akan pergi. Kecuali nenek ajak, dia kata, jomlah pergi sekejap. Itu pun rumah adik dia, rumah adik nenek lah. Itu pun sekali tu je lah. Tapi nenek akan pesan awal-awal, jangan pergi rumah orang. Walaupun Kak Noh tengok kawan-kawan makan sedap, makan ketupat. Nenek buat ketupat untuk Kak Noh makan. Tapi dia tak benarkan Kak Noh pergi rumah orang untuk makan. Dia akan masakkan untuk Kak Noh dan adik kari ayam, ketupat, macam tu lah. Dibuatlah macam sagun kan, untuk kami makan. Supaya Kak Noh tak merayap pergi rumah orang untuk makan. Macam tu lah. Sebab adik-beradik nenek adalah antara yang susah. Sebab nenek ni kira dia anak perempuan sulung. Kehidupan dia pun ada kebun, tapi itulah zaman tu kan bapalah sangat kawan-kawan, kelapa masa tu 20 sen sebiji kan. Nenek cucuk atap dapatlah, itu pun duit untuk tampung makan kan. Atuk cari ketam, cari siput. Masa tu kelapa sawit belum ada kawan-kawan. Ada kebun tapi kelapa koko macam tu masa tu susah nak jual. Jadi dikirakan memang keluarga Kak Noh ni, nenek ni, kami cukup makan lah, tapi kategori sangat-sangat susah. Cuma ada kebun, kadang jual pisang, dapat 2-3 ringgit. Untuk beli beras, untuk makan tu adalah. Tapi kebulu tu tak pernah lah. Makan nasi lauk garam dengan kicap tu kira kita masih okey lah. Kan? Macam itulah kawan-kawan. Kak Noh susah dulu. Bila kita susah, rumah kita tak ada orang datang kawan-kawan. Tak ada orang datang pun. Masa orang tak pernah datang rumah kami. Sebab dia tahu mungkin dia tak nak datang, takut nanti serba salah ke kan. Kita tak tahulah. Tapi seumur Kak Noh lah, Kak Noh tak pernah nampak mereka datang ketika raya. Tapi hari raya datanglah kan. Kalau ada urusan macam nak jumpa nenek ke apa ke, nak suruh nenek jampikan ke, tu adalah. Tapi untuk datang beraya, datang singgah, tak pernah. Kalau tak ada urusan pun, takkan ada yang orang nak datang kan kawan. Rumah kami ialah rumah buruk. Kebetulan nenek adalah rumah bantuan daripada jabatan orang asli kan ada. Tapi kami memilih untuk duduk rumah atap kan. Rumah pondok-pondok durian macam tu lah bentuknya pun. Gitulah kawan-kawan. Kerana tu juga, bagi Kak Noh lah, setiap kali raya, sejak Kak Noh Islam, Kak Noh raya, semacam mana keadaan Kak Noh pun, Kak Noh akan buat juga majlis, buat raya. Tapi walaupun atas kemampuan tak adalah, bermewah tak ada. Tapi untuk jamu itulah setahun sekali kita bersedekah kan. Untuk orang datang bagi rahmat kat kita. Teringat masa susah dulu, ya Allah. Nenek sebelum apa tu, besoknya raya, malam ni nenek dah pesan, jangan pergi rumah orang. Rumah kita tak ada apa-apa. Dia kata. Sampai macam tu kawan-kawan. Sedih rasanya. Okeylah ni. Ini Kak Noh buat 2,5 kilo, tak, ni baru separuh gunting. Kak Noh akan buat habis. Itulah kisah Kak Noh dengan nenek. Bila Kak Noh jadi nenek, Kak Noh sedayanya untuk beri yang terbaik pada cucu kan. Kita nak bagi memori indah. Dan nanti satu hari bila Kak Noh dah tak ada, dia akan ingat, dulu gendai saya buat kuih gunting ni untuk saya kan. Adalah memori dia kan. Macam Kak Noh ada memori dengan nenek. Banyak memori kami kawan-kawan. Okeylah kawan-kawan, daripada melarat sedih ni, bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalannya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.